Pengalaman yang beliau katakan tidak dapat dilupakan ini berlaku beberapa tahun dahulu ketika beliau menetap di rumah lamanya, dan ini kisah yang diceritakan ini berlaku di rumah lamanya yang terletak di Bedok South. Pengalaman saya, Casey, pada suatu hari ini saya mendapat berita yang paling menyedihkan. Ibu kepada jiran sebelah saya ni meninggal dunia. Dan kita ni hidup berjiran, biasalah kita akan menziarahi, ada kematian, kita akan mengunjungi bila tiba lebaran, dan kita juga akan sama-sama meraihkan hari kemenangan masing-masing, seperti majlis persandingan anak anda jiran sebelah dan juga keluarga kami di sini. Berbalik pada pengalaman saya, Casey, kematian ibunda kepada jiran sebelah saya mengejutkan kami semualah. Ibundanya ni tidaklah sebagai seorang makcik yang mungkin tidak sihat, tetapi dia ni terlampau sihat. Selalunya pada waktu pagi dialah yang akan bangun dahulu, dialah yang akan berada di depan rumah untuk bercucuk tanam. Depan rumah jiran saya ni banyak sangat pasu-pasu bunga. Kalau lalu dekat rumahnya dah macam kebun bunga, Kisi. Pemandangan kita hidup berjiran, tolak ansur tu penting. Saya dengan suami tidak pernah pun kisah tentang apa yang dilakukan. Malah suka sangat dengan bercucuk tanam. Yalah, Kisi, mereka ni khususnya makcik sebelah ni lah, ibu kepada jiran saya ni, menanam pelbagai pohon. Ada juga yang boleh digunakan untuk memasak, seperti daun pandan, pokok limau, ada juga pokok cili padi. Katanya kalau nak ambil sajalah. Jadi itulah, kita pun bertolak ansur, orang pun bertolak ansur dengan kita. Dan apa yang berlaku, nanti setiap pagi lah, bermula pukul 4 pagi akan nampak Casey, makcik ni dah bangun dekat depan rumah. Dia akan bercucuk tanam, dia akan siram pokok dan buatlah apa-apa yang patut tentang tanaman-tanaman di hadapan rumahnya. Kemudian selepas lebih kurang 1 jam lebih, dia akan masuk dalam rumah balik. Macam mana saya tahu? Sebabnya depan rumah saya ni saya ada pasang kamera. Sejak rumah jiran hujung, ini betul-betul hidup berjiran. Sejak rumah jiran hujung ni adalah satu kegiatan hutang haram. Jadi banyak rumah di sini telah pun diganggu. Jadi bila rumah-rumah di sini diganggu, apa yang berlaku, saya ni letak kamera lah. Sebabnya rumah saya pun pernah dicunting. Dan dengan meletak kamera, barulah aktiviti gangguan tukang peminjam haram ni tidak lagi datang dan mengganggu rumah saya dan rumah jiran sebelah saya. Saya tinggal di Bedok South. Rumah saya yang paling hujung, rumah corner. Dan sebelah rumah saya tu rumah jiran yang saya katakan makcik yang suka bercucuk tanam ni lah. Dan daripada footage video, kadang-kadang bila saya ni ada masa, saya akan tengoklah ada tak sesiapa yang mencurigakan, sebabnya nak buat laporan pada pihak berkuasa. Jadi bila saya letak video tu dan bila saya sedang periksa, nanti saya terperasan dalam video tu makcik tu akan bangun pukul 4 lebih pagi. Dia akan tanam pokok, dia akan siram pokok, bersihkan pokok-pokok bunga dan buatlah sewaktu dengannya, katanya Ina. Pada suatu hari bila mendapat berita yang mengejutkan ini, saya pun terkejut sebenarnya. Dan apa yang berlaku, kami pun menziarahilah si arwah. Ramai saudara mara datang, anak-anak kesedihan. Saya tengok makcik ni sihat, tetapi meninggal dunia akibat penyakit yang tak perlulah saya beritahu Casey di sini. Jadi dipendekkan cerita, pada suatu hari inilah, saya rasa lebih kurang dah 4 hari jiran sebelah ni meninggal dunia. Saya pun periksa video footage. Sebabnya dekat tepi tangga rumah saya ni ada orang pula cat nombor pintu rumah jiran hujung, dan saya nak tengok kalau saya dapat tangkap culprit ni untuk saya serahkan kepada pihak berkuasa. Jadi begini kisahnya. Ketika saya sedang periksa video footage yang saya miliki, saya tengah tengok. Pada selalunya ni kalau mereka datang untuk buat kacau, mesti saya rasa ketika orang tidur. Lazimnya orang akan tidur antara pukul 12.30 malam sampai pukul 4 pagi sebelum orang bangun pergi kerja. Waktu itulah saya tengok video footage saya. Jadi sedang saya tengok pukul 12, pukul 1, pukul 2, saya terperanjat sebenarnya. Apabila saya pandang pukul 2, apa yang berlaku ni, Casey? Saya ternampak dalam video footage saya, pokok-pokok bunga yang ada di hadapan rumah jiran bergerak, Casey. Kalau dia bergerak semua serentak, mungkin saya boleh katakan pokok tu ditiup angin. Kalau angin tiup dekat kawasan koridor rumah, semua pokok tu akan bergoyang, betul tak?
Tanyanya Ina. Tapi apa yang saya nampak amat menakutkan sangat-sangat. Lepas satu pokok bergerak, pokok tu berhenti. Kemudian satu lagi pokok bergerak, berhenti. Seperti ada orang pegang pokok tu dan sedang lakukan sesuatu pada pohon melalui video footage yang saya ada simpan. Saya terkejut sebenarnya. Bila saya tunjukkan suami saya kata lebih baik awak buang, jangan tunjuk orang sebelah, takut nanti mereka ambil hati. Jadi saya pun tak naklah menyebarkan menyebarkan video tersebut. Nanti jiran saya kecil hati. Saya pun tunjukkan suami, saya tengok sendiri, memang benar Casey. Oleh kerana saya nak menjaga hati jiran, saya buang video footage tersebut. Tapi Casey memang yakin, saya bila tengok betul-betul pokok-pokok bunga tu bergerak tau, sekitar jam 2 lebih pagi, seolah-olah macam ada orang sedang bercucuk tanam, sedang siram pokok bunga pada pagi tersebut. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, itu dia kisah daripada pendengar kita bernama Ina tentang jiran sebelah. Mungkin ada kesahihan kisah, entahlah benar ataupun tidak, sekadar hiburan saja. Pendengar Ria 897, saya nak kongsi satu lagi artikel yang saya nak petik ni. Artikel ini telah pun dimuat naikkan di laman. Saya tengok tarikhnya ada tak? Kalau ada tarikh di sini, 2014, 26 Mei 2014. Ini berkenaan dengan tajuknya Misteri Kubur Wanita Mengandung Mati Dibunuh di Tengah-Tengah Masjid. Dikatakan di sini, saya baca ringkas apakah yang disebutkan dengan tajuk berita ni. Ramai tertanya-tanya mengenai kubur yang berada di tengah-tengah Masjid Razaleh di Bandar Lama di Gua Musang, iaitu terletak di Kelantan. Ini kerana belum pernah ditemui di mana-mana masjid, sama ada di dalam atau luar negara, kubur orang awam berada di dalam masjid. Betul tak? Lazimnya ni kubur-kubur yang ada dalam masjid adalah makam-makam wali-wali lah. Dan juga kata laporan dalam berita ini, kebanyakan mereka daripada kalangan ahli jemaah, terutama yang datang dari luar daerah, sudah tentu membuat pelbagai andaian tersendiri. Berikutan tidak mengetahui sejarah sebenar yang berlaku apabila melihat kubur yang dianggap pelik berada di dalam masjid. Diakui semakin sukar untuk menjejak sejarah serangan komunis di Bandar Gua Musang sebelum negara mencapai kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos. Kerana kebanyakan orang lama yang asal tinggal di bandar ini telah pun meninggal dunia, kata penulis. Bagaimanapun mujur, masih ada rujukan menerusi catatan sejarah dalam diari mengenai serangan yang berlaku pada waktu itu. Mangsa syarat mengandung, katanya. Catatan sejarah itu masih sulit untuk diedarkan kepada umum kerana masih disimpan anak tunggal lelakinya sebagai kenangan. Walaupun hanya orang tertentu saja boleh mendapatkan salinan daripada catatan tersebut sebagai bahan bukti benar-benar berlaku, katanya. Sebenarnya kubur lama yang berada di tengah-tengah Masjid Razali adalah kubur seorang wanita syarat mengandung, Allahyarham Nikmah Niksuh, yang mati dibunuh komunis secara sekejam di dalam longkang berhampiran jalan masuk masjid, katanya penulis ini. Dan dengan itulah Nikmah juga telah pun dikatakan Nikmah juga adik kepada Nik Jaafar gagal melarikan diri pada masa serangan itu berlaku kerana syarat mengandung, dan katanya Allahyarhamah itu terpaksa berselindung di dalam longkang tersebut namun diserang hendap pasukan komunis yang menyerbu ke kawasan yang terbabit. Diteruskan lagi, dikatakan di sini, dalam keadaan ketakutan ketika itu, penduduk yang masih selamat mengusung jenazah Nikmah yang dalam keadaan berlumuran darah ke dalam kawasan masjid sebelum membuat keputusan tanam di bahagian tangga belakang masjid yang disebutkan. Dengan itulah dikatakan di sini, terdapatnya kubur wanita yang dikatakan mati dibunuh dalam keadaan hamil. Satu lagi berita yang pelik, di Jepun,
seorang wanita telah pun ditemui mati dalam satu kotak yang dikirimkan seperti parcel dari satu bandar di Jepun ke bandar yang lain. Dalam parcel tu, di hadapan bila dihantarkan ke post office untuk kirimkan parcel tersebutlah, ditulis sebagai anak patung. Jadi bila patung kotak tu di-scan, dibuat imbasan untuk tengok di dalamnya, para pekerja post office tersebut mati-mati ingatkan di dalam parcel tersebut adalah anak patung ataupun manikin. Jadi dari satu bandar dikirimkan ke bandar yang lain. Bila sampai ke satu lagi bandar, parcel tu dibuka, dalam mengandungi mayat seorang wanita Jepun yang dikatakan telah pun ditikam beberapa kali di bahagian dadanya. Dan tidak ada kesan-kesan di mana wanita itu meronta untuk menyelamatkan dirinya. Dan dikatakan, difahamkan di sini, ini mungkin adalah satu permintaan wanita tersebut untuk mati dalam keadaan sedemikian. Bayangkan, mungkin saya rasa dia telah pun menikam dirinya beberapa kali, masukkan dalam kotak, dan mungkin ada orang telah pun melakukan permintaannya untuk dikirimkan dari satu bandar ke bandar yang lain. Itu antara kisah dalam dunia misteri jam 12. Baik saudara, cakap tentang wanita mati dibunuh. Saya memang tadi mencari-cari kisah yang mungkin agak serupa, dan saya terjumpa kisah kiriman email yang saya terima agak lama. Ini kiriman email yang dikirimkan kepada saya. Mungkin saya terlepas pandang kiriman ini bila saya cuba mencari search di kiriman melalui Google mail yang saya ada, Misteri Jam 12 dan juga ria@mediacorp.com.sg. Saya terjumpa email ini yang telah pun dikirimkan pada saya pada tahun bulan 10 dan tahun 2012. Jadi ini juga tentang kisah wanita hamil yang mati ketika melahirkan. Kata pengirim kita yang bernama Hasina. Hasina kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi tentang satu peristiwa yang pernah saya ketahui. Saya ni bukan penduduk dekat kampung tu lah. Sebabnya kisah ini berlaku di Indonesia. Saya tak nak sebut nama kampungnya. Mungkin takut nanti ada yang tersinggung. Tapi apa yang saya tahu ketika saya menziarahi paman saya. Paman tu kira pakcik lah, mungkin lah. Ketika saya dikirimkan pendengar kita, ketika saya menziarahi paman saya di Sumatera, Indonesia, saya berada di sana selama lebih kurang 3 minggu. Dan pelbagai kisah pernah dikongsi kepada saya. Antara kisah yang dikongsi tentang satu buayan yang terdapat di belakang rumah paman saya. Dan buayan ini swing. Buayan ini telah pun dibuat di sebatang pohon beringin. Pohon beringin ni adalah sebatang pohon yang disifatkan, dikaitkan dengan banyak benda-benda mistik, katanya teman kita ni lah. Jadi pohon beringin ni, kalau mungkin ada yang tak tahu, adalah pohon di mana banyak sangat tali yang terjuntai-juntai, tergantung-gantung. Dan pohon ni memang besar sangat-sangat. Dekat pohon tu digantung buayan. Selain dari itu juga, dekat kawasan pohon itu diikat dengan kain berwarna merah. Kenapa digantung buai? Beginilah kisah daripada paman saya. Ada seorang wanita ni tewas ketika melahirkan cahaya matanya yang pertama. Waktu itu hidupnya memang teramat susah. Jadi terpaksa melahirkan di dalam rumah dengan tidak ada bantuan daripada sebarang bidan. Waktu itu ketika kejadian ini berlaku, keluarga ini memang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar bidan bagi membantu kelahiran cahaya mata yang pertama. Dalam melahirkan ini ada kesulitan di mana cahaya mata yang nak dilahirkan ini kepalanya tidak berada di bawah, malah dia berdiri tegak, kaki yang ada di bawah, dan bila saat nak tarik bayi itu tersendak di dalam sampaikan membawa maut, katanya di sini.
Jadi apa yang berlaku ketika keadaan itu, si isteri pun mati sebab pendarahan yang berlebihan dan anak dalam kandungan pun mati sebabnya dah tak boleh bernafas. Dipendekkan cerita, mengikut sejarah, wanita itu telah pun ditanam di belakang rumah mereka berdekatan dengan pohon beringin yang ditunjuk oleh paman saya. Setelah kejadian wanita mati beranak itu, ramai orang-orang kampung diganggu dengan penampakan seorang perempuan yang menghantui mereka. Malam-malam hari akan dengar suara wanita menangis di luar rumah. Ada kalanya akan mengganggu mereka yang sedang tidur, dan lebih-lebih lagi wanita yang hamil anak yang pertama di kampung di Sumatera. Sampaikan penduduk kampung telah pun berusaha pelbagai cara untuk menenangkan keadaan di sana. Hanya satu solusi saja, mereka telah pun membina satu buaian. Sebabnya wanita yang hamil yang mati ni, ketika dia hidup, dia memang suka bermain dengan buaian. Dan sejak dia hamil, dia tidak dibenarkan menaiki buaian kerana takut nanti mengapa-apakan anak dalam kandungan. Dari itu dibina satu buaian ataupun swing dekat pohon beringin yang disebutkan. Pendengar Ria 897. Selain dari itu juga, pokok itu diikat dengan kain merah. Difahamkan kain merah itu sebagai satu tanda mengingatkan orang ramai supaya jangan mendekati pohon beringin. Sesiapa dalam keadaan mungkin ada jin di badan mereka, kalau menghampiri pohon beringin pasti akan terasuk oleh gangguan roh yang tidak aman. Itulah yang ingin saya kongsi, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik saudara, itu adalah kisah antara pengalaman yang dapat saya ketengahkan dalam rancangan MJ12. Kisah yang tadi juga merupakan kisah yang keempat lah. Yang pertama, kedua, ketiga, empat. Kisah keempat tadi tentang satu peristiwa yang dikongsi oleh paman pendengar kita yang berada di Indonesia, di Sumatera, Indonesia, tentang seorang juga kisah berkaitan dengan wanita yang mati ketika melahirkan, dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Bayangkan, mungkin kemiskinan telah pun menghambat wanita tersebut daripada dapat melahirkan dengan keadaan yang sempurna. Bayi, saya difahamkanlah, maklumlah, nak jadi bapa ni, bayi itu akan secara automatik daripada keadaan mungkin dia sengit kiri kanan tu, nanti bila masa nak melahirkan tu, tiba-tiba kepalanya akan berada betul-betul di bawah lah, di atas rahim ibu, dan kaki akan berada tegak tu. Dari situlah senang nak tarik keluar bayi yang ada dalam kandungan. Tapi dalam kes yang diceritakan oleh teman kita ni, keadaannya amat berbeza sangat-sangat dan berbahaya sebenarnya. Apabila bayi kakinya yang ada di atas rahim ibu tu nak tarik keluar, tangannya akan terbuka dan tersendat, dan maka itulah dikatakan pendarahan yang tak henti, dan juga bayi tersebut lemas dalam keadaan sedemikian. Satu kisah yang cukup sedih. Kalau benar-benar berlaku kisah ini, innalillah diucapkan kepada mangsa. Baik saudara, anda boleh hubungi saya. Kita akan teruskan dengan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik, saya akan berkongsi lebih banyak kisah dan yang lain. Boleh cuba temusi sekarang 66911897. Dan tentang ada yang kata, Kisi boleh kongsi tak artikel tentang wanita yang mati, dikatakan dimasukkan dalam kotak. Boleh. Ini dia. Saya baru dapat artikel tadi. Saya cuba ingat apa yang saya terbaca tadi. Nama wanita tersebut mungkin anda boleh Google, Rika Okada. Dikatakan telah pun dijumpai di dalam satu kotak, dan yang telah pun ditutup di Tokyo. Dan wanita tersebut ni telah pun menjalani satu perjalanan sejauh 400 km dari satu bandar ke bandar yang lain. Dan yang paling mengejutkan pihak berkuasa bila mereka membuat mungkin nak carilah siapakah yang telah pun membunuh wanita ini, kalau parcel ni dikirimkan atas nama siapa. Yang paling terkejut apabila parcel ni dikirimkan atas nama
wanita yang dalam kotak tu sendirilah, iaitu yang bernama Rika Okada. Rika Okada yang mengirimkan parcel tersebut di atas namanya, dan bayaran telah pun dibuat menggunakan kad kreditnya sendiri. Wanita ni dikatakan berusia 29 tahun dan telah pun dilaporkan hilang sejak bulan Mac. Sejak bulan Mac dah hilang, dan baru-baru ini sahaja baru ditemui wanita yang disebutkan ini. Wah. Jadi dengan headline Japan Woman's Body Sent by Mail Mark Doll. Anda boleh cari dan mungkin boleh kongsi dengan kami di Facebook. Baik, kita teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Kita bersama dengan teman kita. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Ni KC Jam 12 Ya, saya. Siapa ni bercakap ni? Saya Zainal. Cik Zainal. Panggilan dari mana Cik Zainal? Zainal bin Muhammad. Yang selalu yang saya call tu saya nak nyanyi. Ni tak nyanyi lah. Saya nak ceritakan yang masalah saya dekat Pulau Ubin lah. Ini dengan siapa ni anda pergi Pulau Ubin? Cik Zainal, anda ke Pulau Ubin dengan siapa waktu itu? Saya ada cerita dekat Pulau Ubin yang pasal saya tengah main jala. Dengan saya kawan, dengan abang ipar, adik ipar, dengan kawan-kawan saya, dengan anak isteri saya lah. Tapi yang isi yang malam tu, saya tengah main jala. Hello? Ya, silakan teruskan. Yang saya tengah main jala KC dekat Pulau Ubin. Pulau Ubin dekat JT dia lah. Saya tengah main jala, ada yang pengikut ni KC. Jala, bini saya tegur, "Bang, belakang abang tu siapa?" Jadi saya bilang dengan isteri saya, belakang saya tak ada orang, saya seorang aja. Rupanya benda tu lah KC, hantu. Kali saya pun dah habis jalan, saya naik. Saya punya bali ikan banyak KC. Sekali bila saya naik, ikan saya semua habis, tinggal tulang. Kali isteri saya bilang, "Ni bang, tadi bilang ikan banyak, habis apa semua tinggal tulang aja." Saya pun terperanjat, saya tengok semua tulang KC. Jadi saya bilang dah, ini pagi pukul 7 kita packing, kita balik. Dah balik tak apa KC. Saya ingat nak balik, bini saya masih nak pancing lagi. Okeylah, saya pergi dekat Changi Sailing Club. Saya pergi kat Sailing Club, saya masih bertagak lagi sampai pukul 9 malam. Itu yang sejarah dia KC. Selalunya saya minta lagu. Nari saya nak ceritakan pasal yang sejarah saya pancing ni. Dekat, kalau KC budak-budak pancing lah, kalau tahu saya Zainal. Saya punya abang, kawan-kawan saya semua tahu saya orang pancing. Kali saya pergi dorang tahu dekat mana Batu Gajah tu. Batu Gajah Sailing Club. Siapa-siapa budak pancing mesti tahu ni tempat. KC dengar tak? Saya pancing KC, dia keluar lah KC dekat Batu Gajah yang batu besar ni. Dia keluar. Anak bini saya dah tidur. 4 lebih pagi lah KC. Dia keluar KC. Saya bertentang mata dengan dia KC. Ni kalau KC nak tahu, kawan-kawan saya, abang saya semua tahu ni cerita. Saya dah ceritakan diorang ni cerita. Kali anak bini saya dah tidur, saya pun bertentang dengan dia. Tak jauh KC, saya berdepan dengan dia sampai mata saya berair. Saya bertagak dengan dia. Saya pun tak lari dengan dia. Saya bilang, kalau kau berani kau berdepan. Dia keluar.
Sekali dia keluar, dia pergi dalam 4-5 orang budak pancing, 2 orang 4-5 orang kasih. Saya seorang je, anak bini saya dah tidur. Sekali 4-5 orang ni keluar, saya tanya, "Wak, kenapa? Asal lari?" Bang, ada benda masuk. Saya dah nampak dulu sebelum awak. Sekali diorang keluar, diorang lari, cabut. Diorang bilang dompet barang, dompet pancing kat dalam. Saya bilang dengan orang, "Okey, tak apa, kau pay barang kau taruh. Nanti besok saya yang simpankan. Besok pagi kita jumpa dekat Changi Village." Itu je bang, saya pergi cerita bang. Anak bini saya tidur, sekali bini saya bangun, "Bang, asal bang?" Tak ada apa-apa, nanti besok abang cerita dengan kau." Bang, tengok bang, 4-5 orang bang dekat dalam pancing, keluar. Saya yang seorang bang, saya bertagak dengan tu benda. Tak jauh dengan saya tau, saya bertagak. Sampai mata saya baik. Dia bertentang mata dengan saya. Dia terus masuk dalam. Mungkin dia kalah dengan saya. Dia masuk dalam. Tapi yang dalam tu 4-5 orang boleh lari ni. Alamak bang. Alah. Itu je bang yang saya boleh ceritakan abang. Itu yang saya boleh ceritakan. Terima kasih Okey, sama. Itu dia, nampak tu. Baik, terima kasih pada Cik Zainal. Ni kira Cik Zainal ni hantu pancing lah Bukan memancing, dia kata dia tiba jala lagi. Tiba jala ni jala macam-macam ikan boleh dapat Baik, terima kasih pada anda yang sudi bersama dengan saya dalam rancangan MJ12. Kita akan berehat seketika, akan saya kembali sebentar nanti. Dan kalau ada kisah misteri, boleh hubungi saya di 6691197. Jangan lupa itu adalah lagu-lagu yang tersenarai dalam hits potensi minggu ini. Dan lagu-lagu tadi, kalau ingin lagu tadi dimasukkan dalam Ria Charts bersama dengan Zaid Ismail, jangan lupa untuk mengundi lagu itu di Facebook kami, Ria 897. Terima kasih pada anda yang setia bersama dengan Casey setiap malam mendengar kisah-kisah seram dalam rancangan Misteri Jam 12. Pelbagai kisah telah pun saya ketengahkan, dan juga link kepada kisah wanita Jepun dikatakan dimuatkan dalam parcel dan telah pun dipindahkan daripada satu bandar ke bandar yang lain di Jepun. Telah saya kongsi di Facebook saya. Ada yang telah pun bertanya macam-macam soalan lah. Yang penting sekali, inilah kisah yang dikirimkan, entah benar ataupun tidak beritanya, tapi inilah bukan satu, malah banyak sangat website laman-laman web yang telah pun mengambil berita ini dan dijadikan bahan berita. Adakah benar ataupun tidak? Banyak persoalan tentang bau bangkai lah, macam mana boleh wanita ni sendiri boleh hantar mayatnya daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu soalan-soalan yang masih lagi sedang dijalankan siasatan oleh pihak berkuasa. Dan tengoklah perkembangan berita tentang dikatakan wanita misteri ini. Baik saudara, terima kasih sekali lagi. Anda boleh hubungi saya di 66911897. Yang ini kiriman daripada seorang teman. Kata di sini, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Katanya Kak Ayu, kakak nak kongsi satu pengalaman yang berlaku. Yang ini tahun lepas, ketika kakak tidur di rumah mak mertua. Begini kisahnya. Mak mertua kakak ni tinggal bersama dengan adik kakak. Bapa mertua kakak dah meninggal dunia. Jadi mak mertua kakak ni jenis yang penakut sikit lah. Dia memang tak boleh duduk rumah seorang diri. Selalunya adik yang ada di rumah temankan mak mertua. Dan kalau adik keluar sekejap pun, nanti dia akan rasa resah gelisah. Tapi adik ipar kakak ni lazimnya kalau keluar sebelum jam 10 dia dah pulang ke rumah. Macam tu lah. Tak pernah nak overnight, keluar dengan teman-teman sampai lewat malam. Memang jarang sekali kakak dengar. Jadi bila adik ni dapat tawaran pekerjaan di luar negara, dan sebenarnya mak mertua dengan suami pun terfikir jugalah bagaimana keadaannya, dan akhirnya adik terus laksanakan tugasannya di luar negara, tapi tidak lama sebenarnya. Di luar negara hanya untuk 6 bulan dan akan kembali ke Singapura untuk teruskan tugasannya. Jadi ketiadaan adik ipar kakak ni di rumah mak mertua
mak mertua kakak ni menjadi lebih takut dan seram nak duduk dalam rumahnya. Jadi kakak dah beberapa kali lah kata padanya sebelum adik berangkat, kalau boleh duduklah dengan kakak sementara itu. Tapi mati-mati tak nak, katanya tak selesa duduk rumah orang, lebih baik duduk rumah sendiri. Ailah Casey, dah lah kesorangan, lepas tu degil pula. Nak tak nak suami pula suruh kakak tinggal dengan mak mertua di rumahnya. Kakak pun apalagi Casey, memandangkan kakak ni juga merupakan seorang suri rumah sepenuh masa. Katanya Kak Ayu, kakak terpaksa bermalam untuk beberapa bulan sebenarnya di rumah mak mertua kakak. Nanti pada waktu pagi kakak akan berada di rumah dengan suami. Petang tu suami balik kerja, selepas tu suami akan hantar kakak pergi rumah mak mertua. Sampai rumahnya selalunya selepas waktu maghrib lah. Jadi dari waktu maghrib sampailah kepada pagi keesokan hari, kakak akan berada di rumah mak mertua. Dan nanti suami akan singgah ke rumah mak mertua, kemudian akan ambil kakak macam tu lah. Sebabnya rumah kami tidak jauh, dan rumah mak mertua kakak ni katanya di sini terletak di kawasan Sengkang. Dan begitu juga dengan rumah kakak. Apa yang kakak nak ceritakan ni sebenarnya berlaku bila kakak duduk rumah mak mertua. Ada satu kali ni bila sedang kakak baring di dalam bilik, kakak dengar tahu mak mertua kakak panggil, "Yu." Kakak pun menyamuk dah, "Ya mak." Kejap mak. Kakak waktu tu sedang bermain game. Jadi terpaksalah kena tekan butang pause untuk menghadiri panggilan mak mertua pada malam yang disebutkan. Jadi bila letak handphone tepi, keluar dari bilik, pergi dekat ruang tamu tak nampak mak mertua, pergi dekat dapur tak ada. Masuk bilik, mak mertua kakak sedang nyenyak tidur pada malam ketika gangguan ini berlaku. Tak apa, mungkin agaknya kakak rasa mungkin kadang-kadang kita manusia ni dalam mimpi, dalam tidur akan tersebut nama-nama orang. Itulah andaian kakak, katanya Kak Ayu, anda bayangkan. Kemudian kakak masuk balik bilik. Lat beberapa hari pula, kakak tengah tidur, dah nyenyak tidur Kisi. Tak pasti jam berapa, terbangun terperanjat apabila ternampak mak mertua kakak sedang berdiri depan pintu bilik kakak sambil tengok kakak dan tenung. Kakak terperanjat, kakak cakap, "Mak, buat apa tu mak?" Jadi kakak pejam mata, sebabnya mata ni kelat, sakit sangat-sangat. Terbangun pada waktu malam tu, kakak gosok mata, kemudian buka mata balik. Mak mertua tiba-tiba hilang daripada depan pintu bilik. Kakak sebenarnya tak puas hati. Jadi esok pagi bila dah bangun, kakak tanya, "Mak, semalam mak ada masuk bilik Ayu tak?" Tanya kakak pada mak. Semalam, mak mertua kata, "Tak adalah, tak masuk pun." Dan kakak terus terdiam. Jadi ini membuat kakak percaya kenapa mak mertua kakak takut nak duduk dalam rumahnya sendiri seorang diri. Mungkin dia juga pernah terkena gangguan, Casey. Jadi bila ada kakak, gangguan beralih kepada kakak pula. Ya Allah Casey, duduk rumah tu 6 bulan, boleh mati kejung Casey. Macam-macam perkara yang kakak alami. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik saudara, kita akan teruskan dengan kisah pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Dan kisah yang ingin saya ketengahkan ini adalah satu kisah daripada Azlan. Katanya Casey, di salah sebuah kawasan di seberang tambak, pihak berkuasa dikejutkan apabila mayat seseorang telah pun dikorek keluar dari kubur dan difahamkan perbuatan itu adalah pembakaran minyak dagu. Mayat itu milik seorang gadis dan minyak dagu sebabnya pihak berkuasa ternampak dagu jasad mayat tu teruk terbakar. Dan ini adalah perbuatan sihir yang ingin ditujukan kepada seseorang, katanya Azlan dalam artikel yang dikirimkan kepada saya. Dan diteruskan lagi dalam artikel ini ataupun dalam kiriman ini juga mengatakan selepas mangsa ataupun setelah mayat itu dikorek dan penceroboh itu mengeluarkan jasad mayat, kubur tu dibiar begitu saja dan mayat itu yang berbungkus, yang berkafan diletakkan di tepi kubur yang telah pun dikorek. Sungguh tidak berhati perut betul manusia-manusia yang lakukan kerja terkutuk ini. Itu dia kata Azlan. Terima kasih kerana sudi berkongsi. Kita ke hujung talian untuk berkongsi pengalaman. Hello, selamat pagi. Hello.
Baik, sementara yang ini saya ingin baca satu kiriman yang agak panjang akan saya cuba. Saya harap kalau anda ingin kirimkan email kepada saya, kalau bolehlah kiriman email yang anda kirimkan jangan lupa untuk bahagikan kepada beberapa perenggan ataupun paragraf. Jangan anda type satu kisah semua panjang dengan satu perenggan, sebabnya susah untuk saya baca dan saya berhenti sebabnya takut-takut tengah baca nanti saya lost. Tak tahu mana nak berhenti. Ada kalanya saya akan cetak kiriman-kiriman email, ada kalanya saya akan baca terus daripada komputer saya. Jadi kalau boleh yang kirimkan kisah melalui email, jangan lupa untuk bahagikan kisah kepada beberapa perenggan supaya mempermudahkan lagi lah urusan saya untuk membaca pengalaman-pengalaman anda ini. Baik, silakan 66911897. Hello, selamat pagi. Hello. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Kasih beliau air dah sekejap. Saya nak minta nak hubung Pak Kadir. Kejap ya. Boleh. Baik saudara, kita terus berkongsi pengalaman di 66911897. Dua teman telefon hubungi saya, satu tadi dan seorang lagi bila jawab saja terus off air. Jadi saya harap anda memahamilah keadaan ramai teman-teman sedang menunggu dan mungkin kalau betul-betul kecemasan perlukan nombor lah seseorang yang mungkin saya boleh membantulah. Kalau boleh yang hubungi saya yang minta nombor tu boleh email pada saya, dan kalau betul-betul tak ada email dan memang terdesak nak sangat dapatkan nombor, kalau boleh buat persiapan lah. Awak dah tahu telefon saya ni nak minta nombor, janganlah awak telefon saya minta nombor, saya off kejap baru nak cari pena, baru nak cari kertas Jadi harap-harap bertanggungjawab lah sikit. Kalau mungkin nak telefon, mungkin betul-betul lah tak ada cara lain lah. Kena telefon juga 66911897 boleh. Tapi semua dah siap ni, pen dengan paper dah kat sebelah. Bila saya cakap tu awak tulis terus, senang Baik, terima kasih atas kerjasama anda. Dan kita teruskan dengan kisah berikut ini. Ini kiriman daripada Rizwandi. Rizwandi kata, saya ingin berkongsi ketika saya menjalani perkhidmatan negara. Yang ini merupakan intake NS intake tahun 79. Wah, lama tu untuk pasukan SCDF. Waktu itu berada di Jalan Bahar, bukan kem yang baru ini adalah kem yang lama. Untuk pengetahuan Casey, di Jalan Bahar kem yang lama, tempat para NSF tinggal ni, satu blok rumah flat yang agak lama lah. Di situ dijadikan tempat latihan, dan di situ juga merupakan tempat tinggal para NSF yang menjalani perkhidmatan negara sebagai seorang anggota SCDF. Dalam bangunan tu, tingkat paling atas lah tak pernah dibenarkan untuk sesiapa naik ke atas kecuali ditemani, dan juga pada waktu pagi ataupun petang. Pada malam hari di atas tu, blok yang tingkat paling atas ditutup, tidak dibenarkan masuk. Saya tidak pasti kenapa. Dan pada suatu hari lah, ini pengalaman kata Rizwandi yang ingin berkongsi bersama. Saya ni dah tak tahan sangat, terlampau sakit perut lah. Dah beberapa kali saya keluar masuk tandas pada malam yang sama, kata Rizwandi. Apa yang berlaku bila saya keluar daripada daripada bank saya, ini merupakan kali yang keberapa saya tak pasti. Saya jalan keluar, saya nampak dekat koridor daripada atas tingkat yang paling tinggi seperti ada rambut hitam yang begitu panjang jatuh di hadapan saya. Seperti ada orang ni, konon-konon lah anda bayangkan rumah flat mungkin tingkatnya paling tinggi tingkat 12. Tingkat 12 tu memang tak dibenarkan untuk naik ke atas, dipagar, dikunci. Jadi tingkat paling tinggi yang dihuni oleh para anggota perkhidmatan negara ni adalah tingkat 11. Dari tingkat 12 anda bayangkan ini di koridor, seperti seseorang dari tingkat atas tu melepaskan rambut yang panjang, sampaikan orang tingkat 11 boleh nampak rambut tu seolah-olah tu berkibaran daripada depan pintu dormitory ataupun bank yang digunakan oleh teman kita Rizwandi. Oleh kerana saya dah terlampau sakit perut, saya keluar, saya tak nampak rambut hitam tu. Saya terkejut lah, tapi dah tak tahan, saya lari terus pergi tandas. Dalam tandas, sedang saya legakan diri ni, dah kali keberapa
Habis saja saya buang, rasa lega sangat-sangat. Tahu-tahu saya dengar orang masuk dalam tandas dan berada di salah satu cubicle di mana saya menggunakan tandas yang sama. Saya ingatkan memang ada seseorang yang masuk. Saya pun bersuara, "Hello, who's there?" Cakap dalam bahasa Inggeris. Tak ada orang menjawab. Tak apalah, mungkin tak kenal ke ataupun malas nak layan. Tak apa. Saya keluar dari tandas, saya bersihkan tangan saya. Pendengar Ria, apa yang berlaku ketika saya sedang cuci tangan dan saya sambil tu sedang memandang ke arah cermin di hadapan saya. Daripada refleksi cermin, saya terpandang cubicle di belakang saya. Yang cubicle tu saya baru keluar. Di situ ada banyak banyak cubicle lah. Mungkin ada 1, 2, 3, 4 lah. Misal kata, nombor 3 ni yang baru digunakan oleh Rizwandi. Dalam banyak-banyak cubicle nombor 3 ni lah yang beliau ni baru keluar. Dia ternampak seperti ada orang di dalamnya. Saya rasa mustahil sangat-sangat sebab saya baru keluar dari tandas tu. Kalau saya nampak orang tu dekat tandas lain, memang tadi saya dengar ada orang masuk, tak kisah. Tapi yang saya nampak daripada cubicle yang saya baru saja masuk ke dalamnya. Casey nampak kepala tu Casey. Dalam hati, tingginya. Baru saya terperasan, aku kan baru keluar dari situ. Selepas cuci tangan, dengan segera saya berjalan, masuk dan terus langsung ke katil saya. Saya dengar kabar Casey. Tingkat 11 tu ada satu kisah misteri. Tingkat 12 di camp yang beliau jaga ni lah, itu di Jalan Bahar. Ada satu kisah misteri berkaitan dengan dormitory di atas tu. Saya tak tahu sejauh mana kesahihan berita yang saya dengar. Dan kalau Casey nak tahu, depan blok saya ni ada detention barrack. Dekat detention barrack tu pun dengar-dengar banyak kisah-kisah seram. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, kita teruskan dengan kisah pengalaman anda. Terima kasih pada yang lain yang berkongsi pengalaman dan juga ingin berikan pendapat. Ada kata, Casey kalau boleh jangan pendengar-pendengar off air lah. Saya dah cakap, tapi kalau mungkin ada yang betul-betul perlukan bantuan, mengapa tidak kalau setakat seminit 2 minit dalam masa kita, bolehlah kita tolak ansur sikit ya. Apa ni, Aiki Jufri tahun 1979 SDF dah wujud ke? Tanya beliau dia tak cakap 1979, intake 79. Lain intake 79 dengan 1979 dua perkara yang berbeza. 1 tahun, 1 intake. Jangan salah faham jadi SDF saya rasa dalam 1990-an kalau tak silap saya. 80-an 90-an lah. Jadi intake 79 tu dalam setahun mungkin ada 2-3 intake. Dan itulah yang dikongsi sama oleh teman kita. Baik, kita terus berkongsi pengalaman. Yang ini datangnya daripada Encik Arman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya waktu tu menunggang motosikal dan tiba-tiba saya terasa sejuk sangatlah. Biasalah waktu malam kan. Tak apa. Saya pun hentikan motosikal saya dekat tepi jalan. Saya buka box belakang nak pakai jaket. Ketika saya buka box belakang motosikal saya ni nak keluarkan jaket, saya terperasan betul-betul jarak 10 meter depan motosikal saya ada orang berdiri seolah-olah sedang tunggu teksi. Yang memeranjatkan saya, wanita yang sedang berdiri 10 meter di hadapan saya ni, yang sedang saya rasalah mungkin menunggu teksi ni, adalah di jalan Lento Avenue, ataupun ramai akan sebut Lento Avenue lah. Lento Avenue ni mungkin ada yang tak tahu, jalan laluan menghala ke Yishun. Betul-betul dekat kawasan mungkin Seletar sanalah. Dan katanya bila saya berhenti sedang menunggang motosikal, mungkin daripada lebuh raya SLE tu, keluar dari SLE masuk Lento Avenue, sedang menunggang motosikal, rasa sejuk sangat. Beliau hentikan motosikal di tepi jalan untuk keluarkan jaket dekat box belakang. Saya buka box belakang, keluarkan jaket, tengah nak sarung ni ternampak 10 meter lah jarak. Mungkin ini hanyalah anggaran ada orang tengah diri. Dan waktu itu pukul 2.30 pagi Casey. Tak mungkin dia tunggu bas. Dan kalau tunggu teksi, dari mana pun perempuan ni menjelma? Kalau belakang tu ada rumah, saya faham. Belakang tu ada kedai, stesen minyak, saya faham. Tapi belakang tu hutan.
tempat orang ataupun tempat orang menjalani training untuk army. Saya rasa macam seram sangat. Baik-baik saya boleh jalan teruslah melepasi wanita tersebut. Saya tunggang balik motosikal saya buat 90 degree saya belok ke kanan tu 90 degree sharp turn hanya untuk jalan di lorong yang pertama supaya saya ni jauh daripada wanita yang sedang tunggu sesuatu di tepi jalan pada pagi tersebut. Mungkin anda teman-teman daripada seberang tambak, kalau tak tahu anda boleh type LENTOR Lentor Avenue, dan ada tengok gambar bagaimana keadaan Lentor Avenue tu, seram ke, sepi ke, sunyi ke. Baik, kita akan jawab panggilan. Silakan 66911897. Saya kalau dalam keadaan teman kita tadi yang menunggang motosikal, sorang-sorang diri dekat Lentor Avenue tu, rasa sejuk. Dia turun motosikal nak pakai jaket, tengah sarung jaket terperasan, terperanjat. Depan tu ada orang diri tunggu teksi. Tak ya juga, saya selalu juga lalu dekat Lentor Avenue tu. Dan daripada Lentor Avenue nak pulang ke rumah, saya sukalah, antara tempat yang saya suka pergi ni makan nasi. Cakap tentang makan nasi ni, tadi saya makan nasi sedap dekat warung Pariaman, kalau tak silap saya. Terima kasihlah pada teman-teman yang ada di sana. Angah dengan Along kalau tak silap. Tu sehingga menjilat jari. Nak pergi lagi lah makan gulai ikan. Balik pasal topik makan pula, macam mana ni. Okey, jadi kalau saya kadang-kadang makan di kawasan Sembawang kan, jadi dari situ saya pulang ke rumah ni, saya suka gunakan laluan Seletar Reservoir tu, jalan belakang lah. Dan apa yang saya alami bila lalu dekat kawasan tu, tenang sangatlah. Tapi ada kalanya juga sunyi dan sepi bila memandu seorang diri. Dan berbalik pada kisah Lentor Avenue ni, ini daripada Encik Sapri. Katanya, Assalamualaikum Gizi. Waalaikumsalam. Saya ni seorang pemandu teksi. Kejadian di Lentor Avenue tu agak serupa dengan pengirim tadi. Waktu tu sedang memandu teksi, saya baru saja keluar lah daripada Lebuh Raya, memasuki Lentor Avenue nak menuju ke arah Khatib, sebabnya saya ada on call. Waktu panggilan tu sekitar jam 7 lebih malam lah. Saya pun keluar, kenderaan situ banyak sangat kenderaan. Jadi agak sesak pada malam yang disebutkan. Tengah memandu teksi, saya nampak dekat tepi jalan ni ada seseorang sedang berdiri di tepi road. Saya tidak fikir bukan-bukanlah, tak rasa seram pun sebabnya banyak kenderaan pada malam tu. Tapi saya rasa muskil pula, datangnya dari mana si perempuan yang berdiri di tepi jalan. Kalau nak cakap bus stop jauh. Nak cakap rumah, belakang tu semua hutan. Itu saja Kisi, terima kasih. Baik, kita jawab panggilan. Hello, selamat pagi. Hello. Hello dia. Halo Kesi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Ya, baik, sihat Pak Radin. Silakan Pak Radin. InsyaAllah ya. Ya, silakan. Pak Radin nak cerita, ada satu kes kronik. Okey. Pak Radin cakap ikhlas Pak Radin baru settle satu kes kronik. Ini paling gaji, bukan living couple. Selalu aku dapat jodoh living couple. Ini satu ikhlas. Satu kes Kesi. Apa tahu? Budak muda. Itu pasal Pak Din cakap, ini kirakan apa tahu. Dia bukan apa. Kalau cakap budak-budak muda ni kan suka menggata. Bukan menggata apa, bawanya manja. Kata-kata tega perempuan. Ni Pak Din cakap, ada satu budak laki-laki ni. Dia dua Kesi. Macam night rider. Malam-malam nanti dia suka keluar lah. Kadang-kadang tahulah orang muda, nafsu muda. Jadi apa yang buat Kesi? Diorang tak buat apa-apa Kesi. Dia kalau kadang-kadang nanti bila dorang malam nanti dorang cakap apa tanya Pak Din cerita ni, selalu bila saya cerita ni bukan kerana saya tu apa yang lepas Pak Radin obat, jadi dorang cerita, jadi Pak Din menghayatinya dan Pak Din bercerita. Jadi cara saya berbual orang ingat aku ni baca skrip, tidak. Ini ilmiah Pak Din tu, Pak Din boleh menghayati balik dan Pak Din cerita balik dan sampai buatlah kisah apa dalam Misteri Jam 12. Bukan Pak Din mereka. Ini ilmiah Allah Ta'ala beri cipta untuk Pak Din boleh menjiwai lah apa cerita yang Pak Din obat orang tu dan Pak Din masukkan dalam sebuah cerita lah. Ni Pak Din cerita ikhlas. Bukan apa-apa yang dia lakukan, dia tak ada buat apa-apa moles, tak buat mengganggu anak dari orang.
Tapi dia ada satu Casey, pada ketika rekan Pak Din cakap ikhlas. Dia pergi pakai minyak, dia pergi jumpa satu pakar apa, dia pakai minyak untuk apa tahu. Kadang-kadang Pak Din cakap kan, anak muda zaman sekarang memang kadang-kadang Pak Din cakap, kalau ibarat kalau korang nak mata air ke, nak cari mata air, you want look for girl ke apa, janganlah cara natural way lah. Let become a gentleman. Habis nak pakai cara bagi macam benda-benda yang untuk dekat muka buat apa? Orang kan masih muda. Habis masih handsome lagi. Habis macam mana? Be a gentleman and tackle a girl through your own punya honesty. Show that you are macho. Orang kata kira kan. Habis ini dia tackle apa ke si Pak Din cakap kelas. Ini mak dia panggil Pak Radin. Apa ke si benda yang dia ambil ni, Casey percaya tak? Ini Pak Din lepas ubatkan dia pergi satu bomo lah. Dia sanggup dia bayar 500, 400 lebih Casey untuk dapat apa tahu? Cahaya seri muka, minyak pengasih, agar kalau perempuan tengok dengan dia melt.com jatuh kasih dan rasa begitu orang Arab cakap mahabbah, macam dia jadi habibi pula. Tapi Pak Din cakap ikhlas. Dia pergi, ini Pak Din cakap zaman sekarang budak-budak muda zaman high technology sekarang, kau tak payah pakai nak seri muka ke, nak pakai susuk ke, minyak apa. The power is, kau ada duit, kau muka kau rapi, yang paling power sekali, honesty is the best policy. Cuba kalau kau nak take perempuan tu, cakap direct lah, excuse me, can I know you, if you don't mind. Kalau dia tak nak, tak apalah. Don't force a woman. Ibarat orang kata kirakan no harm in trying, but janganlah sampai kau nak settle, nak terlampau kamikaze, nak gilakan perempuan sampai kau pakai minyak pengasih. Ini Pak Din cakap ikhlas. Dia pergi ambil apa tak kasi. Pak Din ambil lepas Pak Din ubat dia tunjuk Pak Din memang benda apa tahu. Ini kasi orang kata minyak cenuai kasi. Minyak cenuai ni bukan minyak dagu kasi. Minyak cenuai ni adalah satu apa tahu, minyak raja pengasih. Tapi minyak cenuai ni kadang-kadang dia ada ilmiah apabila kita pakai, tak kira kadang-kadang baik laki-laki atau perempuan kalau pakai memang boleh menggoda. Pasal apa? Dia ada satu dipanggil apa tahu? Tarikan berahi, sexual appeal. Apabila orang pakai je, orang katakan kan, orang besok pagi ke apa, kalau di kita orang tengok muka kita, malam dah .com .cgila bayang pula. Itu macam tak boleh orang kata melupa. Ini ada apa tak kasi. Dia pakai minyak cenuai, tapi bukan minyak cenuai ni orang kata bukan yang seperti itu. Pasal Pak Din cakap lah, Wak Iman minyak cenuai apa kita pakai pun, tapi pakar yang buat tu kita tak tahu apa mantra yang dia masuk dalam minyak tu. Sebab rahsia orang kata kirakan semua pakar ni kasi terletak kepada the nawaitu of the pakar. Ada pakar ni dia peduli apa, aku tahu aku nak cekik duit kau, aku pakai je lah apa ilmu yang aku masukkan. The main thing orang kata aku janji orang kata aku dapat rezeki daripada engkau. Tapi Pak Din cakap ini minyak cenuai yang dia pakai apa tak kasi. Dia pakai orang kata kita ni Pak Din cakap ikhlas dia pakai jin majusi. Orang kata Pak Din tak nak sebut lah pasal agama asing Cuma kita menghormati semua agama bangsa semua sebab mereka mendengar. Tapi mereka bukan guna cara Islami. Dia diambil daripada satu tempat, orang kata daripada kaum asing, yang orang kata kirakan orang memuja-muja mantra daripada gini, seperti orang kata macam orang cakap, kita cakap jujur dia pakai siam punya kasi. Siam punya Datuk Siam orang kata kirakan yang diambil minyak cenuai itu bukan cara Islam, bukan cara doa. Jadi dia pakai orang kata ilmu cenuai, tapi yang diorang masukkan ni orang kata ilmu siam kasi. Jadi apabila dia pakai, adalah pendampingan dia orang kata kirakan pasal apa minyak ni diorang dah taruh dekat satu tempat, orang kata dan orang pujakan, jadi dia kasih. Tapi yang paling sedih, ni Pak Din cakap ikhlas dia bukan ambil daripada orang kita, dia sanggup. Pak Din, kamu percaya tak Pak Din cakap ikhlas? Pak Din pernah ubat satu orang, zaman sekarang budak-budak Melayu, kita tak kisahlah, mungkin kita hormat semua agama. Diorang sanggup ambil pangkal Buddha. Pak Din pernah tengok orang kata kirakan apa tahu, orang kata Pak Din ubat dia ni. Pak Din balik ke sini satu cerita sekejap. Pak Din apa tahu dia ambil kebal orang kata daripada siam Orang kata Pak Din tengok tattoo mantra siam. Pak Din tak tahu baca siam, tapi orang kata Pak Din tanya satu construction worker Pak Din kenal, orang Thailand. Pak Din panggil dia kat Golden Mile, Pak Din tanya dengan dia,
apa ini mantra. Pak dia ambil handphone kan, ada kawan handphone, ambil gambar lepas Pak dia nobat orang tu yang pakai ilmu ke mantra. Dia cakap apa tahu, ini puja-puja datuk dia. Sedih betul anak-anak muda zaman sekarang, orang kata berada Melayu. Mak cakap biar macam mana pun ada iman sikit lah. Sampai apa tahu, kaum lain punya ilmu pun yang tak bukan-bukan tu kau pergi ambil ya Faisal. Memanglah kita respect lah semua bangsa, semua agama. Tapi kan kita ada fahaman sendiri. Masing-masing ada cara. Kita tak boleh salahkan dorang. Yang kau sendiri yang nak ambil, takkan dorang tak nak kasih. Jadi Pak dia cakap ikhlas kembali kepada budak ni. Dia ambil, orang kata kirakan apa tak kisah. Dia syokkan satu anak dara. Astagfirullahaladzim. Dia selalu ada perempuan ni office, bawa balik. Orang kata kirakan, Pak dia cakap ikhlas dia bukan nak hina kisah. Dia kesian. Dia office boy kisah. Dia fall in love dengan siapa tahu? Secretary. Orang kata perempuan secretary graduate. Alah kesian. Orang kata mungkin dia ada perasaan kan. Jadi dia tak dapat perempuan secretary ni. Dan orang kata kirakan dia gunakan ini untuk gini. Pak dia kesian pula. Pak dia pasal apa? Mungkin dia tak ada cara keberanian untuk Pak dia cakap ikhlas seorang orang budak laki-laki ke atau siapa, Wak Imah perempuan tu graduate ke, nenek graduate ke, .com, apa dia graduate ke, berkata Pak dia cakap ikhlas. Kalau kau jujur forward, cakap terus terang lah. Can I get to know you? I just want to be your friend ke apa. Be honest. Perempuan, kalau kita cakap politeness, dia suka. Setidak-tidaknya orang kata kirakan, at least kau tak ada sifat kurang ajar kayak gini. Tapi ini budak ni budak muda, dia dispatch rider. Kesian kerja dia pun suci, rezeki halal. Tapi dia ada selera dengan perempuan ni. Dia tak tahu perempuan ni IQ dia tinggi universiti. Tahulah perempuan kau universiti pun sikit sebanyak pun diorang dah ada .com, .materialistic, ada status conscious. Jadi Pak dia cakap dengan diorang, bukan cakap semua lah. Ini Pak dia cakap majority kan. Pasal diorang kan ada woman superiority complex. Jadi Pak dia cakap, dia apa tahu dia bikin, dia ambil minyak ni daripada satu orang kata yang bukan daripada gini, dia ambil daripada apa tahu, orang Melayu. Tapi orang Melayu ni dia ambil daripada Siam. Bukan dia yang bikin. Tapi minyak cenuai betul. Tapi dia masuk orang kata yang dah dibuja oleh kaum Majusi punya benda tau. Ibarat macam ada dapuk dia lah orang panggil. Jadi apa nak dibuat, dia dah pakai, dia gini, dia approach orang kata perempuan tu, dan setiap malam dia tunggu dia bila dia lalu ke dia cakap hi, good morning, good night, dia kata baru balik. Dia mula-mula nak .com, .tackle dengan cara budi bahasa. Jadi tengok perempuan tu tak layan juga. Tapi apa nak buat, orang kata dia makin hari makin ekstrim, makin dia pakai makin kuat. Tapi yang paling sedih Casey, orang kata bila dia malam, orang kata apa terjadi tau Casey. Orang kata bila malam cahaya muka dia tu dah berubah. Dan bila mak dia kejut dia pagi, orang kata kira-kira untuk pergi kerja, kadang-kadang dia tinggal Syan, anak bujang kan, tinggal dengan mak, dengan bapa. Mak dia cakap, orang kata contoh nama Kamal Kamal, kau balik orang Kamal, bangun mak kerja, dah kerja pukul berapa ni kau nak pergi kerja. Orang kata sekian. Bila mak dia bangun subuh, orang kata tengok muka dia buka lampu, Casey tahu tak, muka dia dah macam berkedut, macam bukan his self. Ibarat apa tahu, macam muka bentuk orang tua yang agak macam berkedut gitu. Orang kata macam muka nenek gitu tak. Padahal dia laki-laki, tapi berwajah macam wanita tua gitu. Jadi orang kata kira-kira mak dia terperanjak, cakap siapa pula damping dekat kau ni. Tapi mak dia tengok betul-betul, rupanya tengok dekat. Bila tengok dekat, anak aku Kamal. Tapi bila tengok dari jauh, ada macam bentuk muka orang tua Casey. Macam kening dia, eyebrow dia, wajah dia berkedut gitu. Jadi Pak Din, dia cakap dengan Pak Radin, orang kata kirakan, Pak Din, anak saya ni kadang-kadang bila malam nanti ada suara macam nenek tua pula, nanti berbual macam mengerengik gitu. Jadi dia cakap dengan Pak Radin, orang kata kirakan, boleh tak Pak Radin, besok dia tanya Pak, bila anak dia balik kerja, dia cakap terus terang. Dia cakap, Kamal, mak setiap malam orang kata ganjil. Bila mak tengok wajah kau balik pagi, kadang kau kejut kau subuh, orang kata kirakan muka kau macam lain Lagipun sejak apa ni muka kau dah tak ada cahaya terus, macam nampak muka kau macam birat gitu, macam gelap-gelap gitu, macam satu macam punya, tak ada seri pula. Dia kata tak ada lah mak, mana ada gini. Kali dia kata kau jangan main-main, kau cakap dengan mak apa yang kau buat. Kadang-kadang aku tengok ada masa kau macam .com, .selenggang, kau menghayal. Kenapa? Dia cakap jujur, dia cakap apa tak, mak, Kamal
dah suka satu perempuan mak, tapi perempuan tu macam buat tak selesa dengan Kamal mak. Tapi Kamal jujur dengan mak boleh tak? Kamal sebenarnya ada pakai minyak pengasih mak. Kawan recommend. Tapi dia cakap, minyak pengasih, jangan minyak tak betul tak? Tapi nasib baik sebelum terlambat. Bila lepas dia nak call Pak Radin tu, dia emergency case. Apa terjadi tau? Budak dia nak tidur malam dalam nama Kamal ni, jam 3 pagi, dia dah menurun ke sih? Menurun, orang kata ibarat badan dia macam orang apa tau, ilmu peruangan Jawa-Jawa. So minyak yang dia pakai on long run ni rupanya has become apa tau? Ada satu hypnotic punya yang remote controlkan dia punya cahaya muka, dan dia dah jadi macam orang kata hysteria lah. Bila malam aja dia macam demam panas ke sih. Malam subuh aja demam panas. Macam orang kata satu macam menggigil, gigi terketak-ketak gitu. Dan lepas tu baru mak dia panggil Pak Din pagi-pagi buta jugalah. Tapi Pak Din cakap tak apalah. Dia cakap Pak Din datanglah Pak Din. Pak Din cakap nanti pakai duit taksi tak apa, saya bayar. Pak Din cakap okey lah aku ambil. Nanti orang kata tang cakap pasal duit lah Pak Din cakap. Dia Pak Din datang. Pak Din apa tau? Dia macam ibarat minyak yang dia pakai rupanya dah rupanya tak sebati dengan dia guys. Dan apa jadi bila kita Pak Din datang, dia seperti orang apa tahu orang kata, orang yang macam tahu orang Melayu cakap demam kura tak? Macam sejuk. Waktu panas dia sejuk, waktu sejuk dia panas. Jadi demam kura-kura gitu, dia menggigil-gigil. Tapi Pak Din cakap apa tahu, rupanya that thing dah bersatu dekat badan dia, jadi dia punya soul tak boleh angkat. Dia punya rohani tak boleh angkat, dia punya zahir tak boleh angkat. Jadi melawan lah, benda tu sebenarnya dah melawan. Ibarat dah macam side effect. Macam kita makan salah pil, habis dah kena allergic. Ini dah kena side effect dekat dia punya jiwa lah. So benda minyak cenuai yang dimantra oleh alam lain ni, kaum lain punya perempuan ni, telah orang kata apa tahu, mengganggu jiwa dia dan dia punya perjalanan fikiran dia ke sini. Dan akhirnya Pak Radin orang kata datang dan mak dia cakap, dia baru cakap Pak Din dia ada pakai minyak. Saya tak tahu mana dia taruh. Dah cakap itu semua pedulikan dulu. Pak Din settlekan kes kronik kau ini, orang kata anak kau ni. Jadi bila Pak Din gini, Pak Din tak nak sebut lah. Cuma Pak Din buat sesuatu, Arab bilang asyifa. Asyifa tu dalam bahasa Arab tu kita bikin cara ruqyah penawar. Jadi Pak Din buat sesuatu lah. Kadang-kadang orang kata kirakan untuk membuatkan satu ilmiah terapi dalam cahaya muka lah. Kadang-kadang orang ada komen Pak Din tu hari kan, Pak Din ubat orang tu dekat Santau apa luka pakai terapi, pakai bukan. Tu Pak Din terapi tu bukan kerana dia kena Santau. Dia kena Santau itu hari dulu sebab dia ini Pak Din ubatkan Santau dia, tapi terapi tu sebab apa? Dia drug addict juga. Jadi Pak Din betulkan main terapi dia untuk drug. Bukan, jangan salah faham, bukan Pak Din ubat orang Santau melalui main terapi. Itu hari ada orang komen, bukan. Pak Din ubat Santau cara Santau lain. Tapi ini yang Pak Din ubat dia tu sebab dia tu pun ada main drug dulu dan nak gini. Pak Din nak buangkan dia punya mindset tu supaya jangan jadi tangkap gian drug. Jadi Pak Din main terapi untuk drug dia hilang. Bukan pasal Santau. Santau tak ada kemana dengan main terapi. Orang salah faham. Jadi Pak Din kembali balik. Pak Din dah ubat benda tu. Dah settlekan. Dah clearkan. Jadi Pak Din tiup sesuatu dekat telinga dia. Kasi tahu tak benda alam gaib ni. Kadang-kadang Pak Din cakap bukan saja dekat dalam badan Casey, dia adalah di lubang telinga. Because alam gaib Casey, apabila kita kalau kesampukkan, they can whisper Casey. They whisper from the ears, then from the ears go to the mind. You see? Because benda gaib ni, mereka bersuara, tapi kita tak dengar. Tapi apa tahu? Soul kita dengar. Jadi dia remote controlkan dekat soul kita. Jadi itu yang apa orang tersampuk boleh bikin Casey. So, the reason of orang kena histeria tersampuk adalah daripada whisper, the unseen whisper yang dengar oleh telinga kita. The soul kita dengar, jadi soul kita kena remote. Jadi itu yang daripada situ mulai tersampuk. Tersampuk datang daripada bisikkan dulu ke telinga, baru datangnya histeria. Kadang-kadang orang tak faham. Ini masing-masing punya pengalaman Pak Din cakap pada hormat Saftar I love you all I just give you my view aja jangan ingat apa-apa tau. Tapi Pak Din cakap ikhlas. Lepas tu Pak Din tiupkan sesuatu kat telinga dia. Sebab Pak Din tahu alam gaib tu ada kat telinga dia. Jadi Pak Din buat ilmiah melalui tiupan di telinga. Dan Pak Din bisikkan sesuatu kalimah yang baik lah dekat telinga dia. Dan Pak Din cakap dalam bahasa Inggeris dengan dia lah. Pak Din cakap pasal apa tak, pasal dia bahasa Siam punya alam lah.
Pak Din tak cakap. Jadi Pak Din cuma tiupkan. Jadi Pak Din buat sesuatu lah. Pak Din pagarkan. Tapi akhirnya Alhamdulillah DP wajah dan nampak cahaya muka yang baik. Lepas tu Pak Din kejut dia. Pak Din kejut dia. Mas, bangun Mas. Dia kata, astagfirullah, kenapa Pakcik? Mak, kenapa Mak? Dia kata, kau tahu tak apa yang kau pakai malam-malam kau dah lagi ketap-ketap gigi kau dah gini. Muka kau dah macam nenek tua pula. Habis tu, lepas dia cerita-cerita, dia ceritalah, Mak, Pakcik, sebenarnya saya pakai minyak ni, saya dah syukkan satu perempuan. Perempuan tu graduate. Habis Pak Din cakap, ikhlas, saya sudahlah. Orang kata kalau perempuan tu .com jual mahal macam millionaire muka ke, macam muka cari apa ni, Angelina Jolie ke apa. Orang kata kau sudah jangan layan lah. Buat apa kalau orang dah nak cari big fish, biarlah dia cari big fish. Orang kata you must cut a cloth according to its size. Kau kerja di space, memang tak hina kerja di space. Itu kalau perempuan tak nak, jangan paksa. Habis kau ingat apa? Perempuan ni pun ada kronik. Makin dia higher status, makin tinggi dia nak lelaki-lelaki. Kau ingat apa? Kalau kau gaji 1,500, takkan dia nak. Orang kau dia gaji 5,000, takkan dia nak gaji 1,000 lebih macam 2,000. Aziz, betul juga Pak Din cakap. Lepas tu Pak Din cakap ikhlas. Pada kata Pak Din pujuk dia, don't look for the jodoh, doa for the jodoh. The jodoh will come. Lepas tu Pak Din kasih dia apa tahu? Kau buang minyak tu, kasih minyak tu. Pak Din buang dekat laut, dekat Sungai Kalang. Bila Pak Din buang malam, isi tahu tak? Bunyi macam satu macam benda buat apa tahu, batu besar keluar lah. Minyak yang kecil botol tu bila Pak Din buang ke sungai, dia bunyi macam boom. Macam satu macam explosion pula. Orang kata maknanya jin dia tu tersentak beruk. Orang kata kirakan pasal Pak Din dah campak Pak Din buangkan. Lepas tu Pak Din nasihat dengan budak tu lah, yang nama Kamal. Tak apalah, kau doakan pada Allah Ta'ala agar muka kau indah, cantik. Dan kali jangan kalau perempuan tu tak nak kau, tak apa cik perempuan lain lah cari apa-apa, don't force a girl hard, Pak Din cakap. So jangan pakai minyak, pakai natural. You siapa tahu Pak Din cakap, kalau nak pakai perempuan, nak pikat burung, ada caranya. Nak pikat orang, ada caranya. Cara gentleman lah. Kalau orang tak nak, tak apalah, cari lain. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Itu saja ya. Kes kronik sudah disettle ya. Assalamualaikum. Bekerjasama adalah lebih baik daripada bersaing. Changing mag. Reloading. We've taken the lead. Tango down. Enemy. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Our UAV has been destroyed.
taken the lead. Get down. We lost the lead. It's too close. Fight hard.